Kalau saya melayan orang komen saya dekat dalam media sosial ni, sakit kepala. Buat apa melayan? Lantak lah. Dia orang ni, netizen Malaysia ni kreatif. Kalau bab membalun ni bagi kat dia. Dan netizen kat Malaysia ni duduk ranking kelima dunia tau, kategori cyberbully. Kategori kelima. Tangga kelima. Israel pun koyak, kau rasa? Betul. Influencer tu sampai bunuh diri tau, sebab tak tahan kena attack tu. Ada satu artis tu, dia cakap macam ni. Artis ni, dia komen macam ni. Masa post tu lah. Dia kata macam ni. Saya dulu pernah buat dia di puncak kerjaya saya. Saya nak beli barang, saya ambil je. Kat pasal saya tak tengok peniaga, saya main ambil je. Lepas tu dia komen bawah tu. Aku pergi kedai RM2 macam tu lah. Ilah Allah. Aku kan bila dia orang ni punya kreatif, buat membalun aku cakap, ya Allah Akbar. Tak, kita pun tak terfikir tu nak komen macam tu. Saya baca daripada kita macam, dia tunjuk lah, saya sedih. So, dulu saya pernah di puncak kerjaya, saya nak beli apa pun, saya main ambil, saya tak tengok pun harga dia. Kan kita baru nak berkongsi perasaan tu kan. Baca komen tu, bantai tergelak. La ilaha illallah, nak kata apa? Yang seorang tu buat step joget-joget ceceh-cecenia kan. Yang seorang macam main tebu je. La ilaha illallah. Aku kata dia orang ni komen memang gila lah. Ya. Tu belum cerita lagi seorang tu. Ada satu penceramah tu, kalau tak ada 5,000 tak datang. Siap minta hotel 5 star. Tak tahulah apa nak jadi dengan dunia hari ni. Wah, apa tak ada dalam komen bawah tu? Penceramah akhir zaman. Tak apalah, aku baca. Lepas tu bawah tu apa? Penunggang agama. Yang seorang tu, inilah yang digelar sebagai Ustaz Sampul. Envelope kan, Ustaz Sampul. Ada reply bawah Ustaz Sampul tu. Ustaz Sampul tu Ustaz Samsul ke dah aku pula? Wajar tu. Dia kreatif lah. Tu saya kata tadi. So kalau kita melayan memang, kita lagi satu lagi. Orang yang komen ni sebab apa? Tak puas hati kan? Tak puas hati. Ada dia benda yang sakit mata, dia tak tahu kenapa. Tapi simple je. Kita dalam hidup takkan boleh nak puaskan hati semua orang. Itu je. Tak boleh nak puaskan hati semua orang.